Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ni dah... Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita... Menariknya, Malaysia berada di peringkat pertama ekonomi syariah terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan jumlah penduduk muslim yang hanya berjumlah 23 juta penduduk muslim. Ekonomi Dalam dunia yang penuh persaingan, ada satu perkara yang sering membuat Malaysia disebut di peringkat antarabangsa. Bukan kerana saiz negara, bukan kerana jumlah penduduk, tetapi kerana satu pencapaian yang luar biasa. Malaysia terus diiktiraf sebagai antara peneraju ekonomi Islam dunia. Persoalannya, bagaimana sebuah negara yang sederhana, saiznya boleh menjadi rujukan kepada dunia? Apa sebenarnya rahsia di sebalik kejayaan ini? Kejayaan tidak berlaku dalam satu malam. Malaysia membina ekosistem ekonomi Islam secara berperingkat selama puluhan tahun. Daripada perbankan Islam, takaful, pelaburan patuh syariah hingga pensijilan halal. Semuanya dibangunkan dengan sistem yang tersusun. Dan hasilnya, dunia mula melihat Malaysia sebagai negara yang boleh dipercayai dalam bidang ini. Apabila disebut halal, ramai terus teringat Malaysia. Pensijilan halal Malaysia mendapat pengiktirafan luas di banyak negara. Bagi pengguna Islam di seluruh dunia, logo halal Malaysia bukan sekadar simbol. Ia mewakili keyakinan, kualiti dan kepercayaan. Dan inilah antara sebab nama, Malaysia sentiasa berada dalam perbincangan ekonomi Islam global. Malaysia mengekalkan kedudukannya di tangga pertama sebagai peneraju ekonomi Islam global bagi 2025. State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 melaporkan bahawa Malaysia mendahului hampir semua sektor utama kecuali fashion sopan. Mengikut sektor, Malaysia mendominasi bidang kewangan Islam, makanan halal dan pelancongan mesra Muslim. Manakala Malaysia bersama United Kingdom, UK berkongsi kedudukan utama dalam sektor media dan riasi. Dalam sektor fashion sopan, Indonesia mengatasi negara lain untuk menduduki tempat pertama, manakala Malaysia berada di kedudukan kedua. Laporan itu turut mengenal pasti 3 faktor utama yang membezakan negara peneraju ekonomi Islam global, iaitu penyelarasan institusi, kedalaman pasaran modal dan kepantasan inovasi teknologi. Malaysia misalnya dilihat menonjol menerusi rangkaian pensijilan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Laporan itu menyimpulkan bahawa kepimpinan mampan dalam ekonomi Islam global bergantung kepada penyelarasan standard halal, pengukuhan modal patuh syariah serta penerapan teknologi digital dalam pensijilan, pengedaran dan pembabitan pengguna. Terdahulu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Ming berkata pencapaian itu membuktikan dasar dan pendekatan kerajaan madani yang menitikberatkan kestabilan politik, tata kelola baik, keyakinan pelabur serta pembangunan inklusif terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Menurutnya, kedudukan Malaysia yang mengatasi beberapa negara Islam utama dunia turut mencerminkan kekuatan sistem kewangan Islam, industri halal, inovasi serta ekosistem pembangunan negara yang diyakini masyarakat global. Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ini datang daripada Global Islamic Economy Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu menilai 81 negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. GIEI ni bukan setakat tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, farmaseutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni Malaysia consistently berada di ranking teratas.
Dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta dia. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar. Dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada Bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara yang paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam? Kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Korang terasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah dan industri bernilai trilion dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu di siar iktibar tersirat sekali. Malaysia sedang mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang dan berdaya tahan, disifatkan sebagai pertumbuhan secara senyap yang kukuh. Menurut laporan daripada HSBC Global Research dan HSBC Private Bank, pada awal ke 2026, pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor utama yang menjadikan Malaysia antara ekonomi berprestasi terbaik di rantau ASEAN, terutamanya pada 2024 dan 2025. Dengan momentum yang dijangka berterusan hingga 2026. Malaysia mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sekitar 5% selama 2 tahun, berturut-turut 2024 sampai 2025. Bagi 2026, HSBC mengunjurkan pertumbuhan kekal berdaya tahan pada paras 4,5%. Peneraju ekspor semikonduktor, Malaysia menguasai 10% ekspor chip pemproses global dan 16% chip penguat, didorong oleh ledakan permintaan chip kecerdasan. Aliran masuk pelaburan langsung asing FDI yang konsisten, terutamanya dalam sektor teknologi dan pembangunan pusat data, mengukuhkan asas ekonomi negara. Ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di Asia bagi tahun 2024 dan 2025. Dilihat disiplin fiskal kerajaan berjaya untuk mengurangkan defisit fiskal secara konsisten, ditambah dengan sasaran 3,5% daripada KDNK menjelang 2026, menunjukkan pengurusan ekonomi yang stabil.
Sektor pelancongan menunjukkan peningkatan ketara. Mengatasi negara jiran sebagai destinasi paling banyak dikunjungi di ASEAN, disokong oleh program pengecualian penggunaan visa. Laporan daripada Nikkei Asia pada April tahun 2026 menonjolkan Malaysia sebagai penggapai kejayaan yang diam, quiet overachiever di Asia, terutamanya dari sudut prestasi ekonomi dan mata wang. Tidak dapat dinafikan bahwa ringgit Malaysia dinobatkan sebagai mata wang berprestasi terbaik di Asia bagi 2 tahun berturut-turut. Pencapaian tanpa gimmick, Malaysia dilaporkan mencipta nama dan perhatian antarbangsa secara senyap, tanpa banyak publicity atau gimmick, terutamanya melalui pencapaian ekonomi yang kukuh. Barisan hadapan, Malaysia, dilihat berada di barisan atau posisi terbaik dalam persaingan ekonomi global, menarik perhatian kuasa besar seperti China, dan juga beberapa negara Asia dan dunia lainnya. Malaysia kalahkan Arab Saudi dan UAE dalam ekonomi Islam. Inilah fakta yang rakyat tak sedar. Malaysia adalah ekonomi Islam terkuat di dunia bagi tahun 2025. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy GIEI oleh Dinar Standard, Malaysia telah mengungguli indeks ekonomi Islam mengatasi negara-negara lain seperti Arab, Indonesia, Pakistan dan negara Islam yang lain. Namun bukan tahun 2025 sahaja, tetapi selama 11 tahun berturut-turut, GIEI ini menilai 81 negara berdasarkan 6 sektor kritikal: kewangan Islam, halal food, pharmaceutical, kosmetik, fashion, patuh syariah, pelancongan, mesra Muslim. Malaysia bukan sekadar kuat satu sektor, bahkan Malaysia kuat semua sektor sekaligus. Ini 5 faktor menjadi penyumbang kepada kejayaan Malaysia terus kekal sebagai ekonomi Islam terkuat dunia. Standard halal Malaysia paling dipercayai dunia. Audit JAKIM paling ketat. Diiktiraf global diguna sebagai rujukan banyak negara bukan Islam. Sistem kewangan Islam Malaysia paling matang dan menjadi benchmark untuk negara lain. Ketiga, ekosistem halal Malaysia paling lengkap. Negara Arab kuat dalam 1 hingga 2 sektor, tapi Malaysia dari makanan halal hingga media patuh syariah, semuanya cemerlang. 4, governance dan integriti sistem lebih tersusun. Ekonomi Islam bukan kira minyak atau bangunan tinggi. Ia kira ketelusan, standard dan compliance syariah. Jadi secara jelasnya, Malaysia konsisten menang tentang ini. Sebab itu, Malaysia kekal juara dunia 11 tahun tanpa gagal. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Kenapa ekonomi syariah Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia? Padahal, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sebanyak 244 juta penduduk muslim. Menurut data The Global Islamic Economy Indicator, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki keunggulan di bidang pariwisata halal yang ditopang oleh travel haji dan umroh. Mungkin kalau hal ini kita nggak bisa bicara banyak. Tapi yang menariknya, Malaysia berada di peringkat pertama ekonomi syariah terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan jumlah penduduk muslim yang hanya berjumlah 23 juta penduduk muslim. Ekonomi syariah Malaysia sangat didukung oleh regulasi dan peran pemerintah yang memudahkan pelaku usaha melalui insentif di industri makanan dan busana halal. Selain itu, mereka juga merupakan pusat keuangan syariah terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Maybank Islamic adalah bank syariah terbesar di dunia yang memenangkan penghargaan The Best Islamic Financial Institution di tahun 2024. Bahkan di pasar obligasi syariah, Malaysia memegang 40% market share global. Indonesia sebenarnya juga memiliki peluang yang sama dengan Malaysia. Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia saat ini harusnya bisa mengembangkan ekonomi syariahnya. Yang pertama, dengan mempermudah regulasi ekspor terkait usaha halal. Yang kedua, mendorong insentif fiskal untuk industri halal dan keuangan syariah, khususnya di sektor yang sudah baik seperti busana halal, makanan halal, dan pariwisata halal. Yang ketiga, meningkatkan sertifikasi halal yang efisien dan transparan. Dan yang terakhir, meningkatkan sektor investasi syariah dengan cara memperkuat literasi keuangan syariah. Apa yang menjadikan Malaysia unik adalah kemampuannya menghubungkan pelbagai budaya, bangsa dan pasaran. Malaysia bukan hanya membangunkan ekonomi Islam untuk rakyatnya sendiri, tetapi turut menjadi platform kepada syarikat, pelabur dan usahawan dari seluruh dunia. Dan dari situlah lahir pengaruh yang semakin besar di peringkat antarabangsa. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan apa yang ada di sekeliling kita, sehingga kita tidak sedar apa yang dianggap biasa di Malaysia sebenarnya menjadi contoh kepada dunia. Kejayaan ekonomi Islam Malaysia bukan sekadar tentang angka. Ia tentang kepisan,
Ia tentang usaha yang berterusan. Dan ia tentang sebuah negara yang terus membina namanya di mata dunia. Jadi bila dunia melihat Malaysia sebagai peneraju ekonomi Islam, mungkin persoalan sebenar bukan lagi bagaimana Malaysia sampai ke tahap ini. Tetapi, sejauh mana Malaysia mampu pergi selepas ini. Dan mungkin, perjalanan yang paling menarik sebenarnya baru sahaja bermula. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.